Selamat datang ke edisi khas di mana kita tak cerita pasal Bitcoin to the moon, tapi Bitcoin to the slow lane. Tahun 2025, Bitcoin bukan lagi pelaburan untuk yang suka kejutan, tapi untuk yang suka tengok rumput tumbuh. Macam mana tak bosan? Harga naik ke $100,000, tapi bukan dengan gaya letup, dengan gaya jalan lenggang macam makcik tengah cari kangkung kat pasar. Dulu naik 20% sehari, sekarang 2% sebulan pun dah rasa syukur. Tapi mungkin inilah hikmahnya. Pasaran makin matang dan Bitcoin bukan lagi budak liar, tapi abang sado bertali leher. Soalnya, kita ni masih nak tengok drama atau nak simpan aset jangka panjang? Kalau anda suka drama, sila buka TV3. Kalau anda nak simpan aset rare, sila teruskan baca. Kita akan bedah satu-satu kenapa Bitcoin sekarang walaupun membosankan, mungkin sebenarnya tengah buat gerakan ninja menuju 1 juta. Bayangkan tengok harga Bitcoin macam tengok jam dinding, dia gerak, tapi kita tak perasan. Ramai pelabur baru mula rasa tertipu, katanya ini aset paling gila dalam sejarah. Tapi sekarang grafik dia macam bacaan tekanan darah orang sihat. Stabil sangat. Ini bukan sebab tak ada potensi. Malah semua data teknikal dan fundamental tunjukkan Bitcoin dalam keadaan terbaik. Tapi macam kita manusia juga, bila dah cukup umur, kita tak melompat-lompat lagi. Kita tenang, kita fikir panjang. Begitu juga Bitcoin. Lepas lebih 15 tahun hidup, dia dah tak nak buat drama TikTok. Dia nak masuk CNN. Jadi adakah ini tanda Bitcoin dah habis tenaga? Tak juga. Ini mungkin fasa baru. Fasa di mana hanya pelabur yang sabar dan faham akan terus bertahan. Fasa di mana kita perlu faham, bukan semua kena meletup baru dikira hebat. Kadang, bila semua senyap, itulah sebelum ribut besar datang. Bayangkan dunia bagi sokongan penuh. Kerajaan US pun dah declare, saya sayang Bitcoin. ETF masuk macam pelancong waktu cuti sekolah, tapi harga tak gerak macam kita harap. Inilah kisah cinta bertepuk sebelah tangan, tapi yang sebelah lagi sebenarnya tengah peram perasaan. MicroStrategy dah jadi contoh utama. Siap buat kursus percuma untuk korporat lain ikut jejak beli Bitcoin. Spot ETF pula macam penyedut hampa gas, telan semua bekalan, tapi harga macam kereta idling. Enjinnya hidup tapi tak bergerak. Ironinya, ini mungkin petanda baik. Harga senyap tapi pemilikan bertambah. Orang-orang besar diam-diam beli. Mereka bukan suka hype. Mereka suka aset yang boleh tidur lena tanpa risau esok harga jatuh 80%. Kita yang nak cepat kaya je yang gelisah bila graf tak naik. Okey, sekarang kita tengok musuh utama Bitcoin, dolar Amerika. Dia ni dulu macho, sekarang macam Superman tua. Kuat lagi tapi lutut dah longgar. Indeks dolar DXY jatuh bawah 90 talan. Bagi orang ekonomi ni tanda besar yang duit kertas dah mula demam. Orang ramai tengok CPI turun ke 2.5% dan fikir, okeylah, inflasi reda. Tapi bila pergi kedai, harga Milo naik. Jadi siapa tipu siapa? Hakikatnya, kuasa beli kita tetap susut. Dalam situasi macam ni, orang lari ke aset keras. Bukan keras kepala ya, tapi aset macam emas dan Bitcoin. Lynn Alden kata DXY dah masuk fun zone. Bunyi macam taman tema, tapi maksudnya modal mula lari dari fiat. Macam pesta pindah duit besar-besaran ke tempat lebih selamat. Dan Bitcoin? Tengah tunggu macam Pak Guat di pintu masuk, senyum lebar. Kita dulu ingat Bitcoin ni mainan budak IT. Pakai hoodie, minum kopi pekat, coding sambil dengar lo-fi. Tapi sekarang, korporat besar-besar masuk. Institusi macam BlackRock bukan beli 1-2 BTC, mereka masuk dengan lori. Trump Media, GameStop pun ikut. Bukan main game, tapi simpan Bitcoin dalam perbendaharaan. Ini macam zaman anak muda bawa balik pasangan ke rumah. Ma, ni Bitcoin. Dia kerja bagus, stabil dan ada masa depan. Bezanya dengan pelabur runcit, mereka beli dengan hati. Institusi beli dengan spreadsheet. Mereka ada pasukan risiko, CFO dan Excel level dewa. Mereka takkan beli sebab Elon tweet. Mereka beli sebab carta fundamental kata go dan pengurus dana setuju sambil minum kopi Colombia. Dulu bila kita cakap Bitcoin,
terus bayang roller coaster. Sekarang, lebih macam eskalator, perlahan tapi naik. Joe Kalasare kata Bitcoin dah masuk fasa macam S&P 500. Bukan untuk thrill seeker, tapi untuk pelabur jangka panjang. Institusi bukan jenis panik. Bila harga turun ke $80,000, mereka beli dengan tenang. Tak ada grup WhatsApp, panic sell. Mereka tekan enter, sambung meeting. Mereka bukan nak cepat kaya. Mereka nak portfolio selamat 10 tahun. Turun naik makin kurang. Dan itu bagus untuk pelabur besar yang tak suka pening kepala. Ramalan, Bitcoin akan membosankan kita ke $1,000,000. Maksudnya satu hari kita buka wallet, tengok nilai, bila masa jadi 4 juta ni? Tapi tak perasan sebab naik dia perlahan macam berat badan semasa PKP. Satu benda yang buat Bitcoin kekal power, bekalan terhad. Hanya 21 juta dan 3 juta dah hilang sebab orang lupa password. Jadi kalau Bitcoin satu dunia nak pakai, logik harga naik bukan? Lepas halving 2024, ganjaran blok dah separuh. Macam gaji kena potong tapi barang makin mahal. Penambang pun makin kedekut, mereka simpan dulu baru jual. Sistem kewangan sekarang asyik cetak duit. Bitcoin tak boleh cetak sesuka hati. Kita ni hidup dalam dunia di mana inflasi macam tembakau, susah nak buang. Jadi Bitcoin jadi alternatif selamat. Dan bila permintaan meningkat, tapi bekalan tetap, itu kita belajar masa sains tingkatan 2. Harga naik. VanEck, Fundstrat pun yakin, Bitcoin 250K tahun ni, boleh jadi. Nak tak nak, kena ready wallet. Kalau tengok sejarah Bitcoin, dia akan naik gila bila MA 200 hari potong ETH yang lama. Tapi tahun ni belum jadi. Tapi itu tak bermakna tiada harapan. Kita nampak corak step climb. Naik, rehat, naik, rehat. Macam naik tangga rumah flat 20 tingkat. Lagi satu petunjuk. Setiap kali harga jatuh sikit, terus ada tangan beli. Siapa? Mungkin institusi. Mungkin kita. Mungkin makcik kat Ceras. Yang pasti, minat masih ada. Acara besar pun akan datang, BTC Prague dan BTC Indisi. Tempat orang penting berbincang masa depan Bitcoin. Dan bila Jack Dorsey and R. Key Invest kata 1 juta menjelang 2030, kita bukan dengar cakap sembang kedai kopi. Mereka kaji, mereka labur dan mereka yakin. Kita semua ada rasa curiga. Ni harga tak naik-naik sebab ada yang tekan, kan? Mula keluar teori konspirasi. ETF, hedge fund, Wall Street, semua main kotor. Tapi bila kita selidik data on-chain, 97% pemegang tengah untung. Malah paus besar tak jual pun. Jadi kalau bukan mereka tekan harga, mungkin pasaran sedang cool down sebab terlalu banyak institusi masuk. Mereka beli ikut jadual, bukan ikut emosi. Mereka ada SOP, bukan SOP COVID, tapi SOP pelaburan. Beli bila low, diam bila high. Dan jangan lupa, strategi basis trade, beli ETF spot, short futures. Bukan haram tapi bijak. Cuma ia buat harga nampak tak bergerak. Jadi tak semestinya ada manipulasi. Mungkin Bitcoin cuma tengah rehat. Dulu kita kenal Bitcoin sebagai aset liar. Naik macam jet, jatuh macam batu. Tapi sekarang lain. Dia dah matang. Tak main gila. Pasaran sekarang adalah pasaran orang tenang. Pasaran pelabur yang buat homework. Bukan ikut sentimen TikTok. Dengan ETF yang makin kuat, kerajaan yang mula sokong, dan dolar yang makin lemah, Bitcoin bukan lagi sekadar alat spekulasi. Dia dah jadi simpanan masa depan. Jadi kalau anda rasa bosan, itu mungkin petanda baik. Bosan itu stabil. Stabil itu kekayaan. Jadi, jangan harap fireworks. Haraplah wallet yang tiba-tiba makin gemuk. Kerana Bitcoin bukan lagi cerita kaya cepat, tapi cerita kaya pasti, dengan sabar, strategi, dan sedikit humor di hati. Skrip ini bukan nasihat kewangan. Kalau lepas tengok video ni anda beli Bitcoin masa harga puncak dan esoknya jatuh, tolong jangan salahkan saya, salahkan FOMO sendiri. Sentiasa buat kajian dan jangan ambil nasihat pelaburan daripada orang yang pakai baju tidur masa rekod video. Terima kasih.